Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada kali ini untuk episod yang ketujuh dalam program digital Superb Hufaz Pa and Ma untuk tahun 2026. Jadi bersama saya Ustazah Teknologi Siti Fatayah Mahmud dan bersama kita ada 3 orang anak-anak iaitu saya Fisha, saya Mikdad, saya Fasha. Dan kepada anak-anak juga di luar sana, insya-Allah pada kali ini kita akan belajar satu lagi doa iaitu doa naik kenderaan. Anak-anak ya, bila kita naik kenderaan, kita kena ingat bukan sahaja kita nak pergi daripada satu tempat kepada satu tempat, tetapi yang penting juga adalah kita perlu baca doa agar kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat sampai ke tempat yang nak kita tuju. Jadi jom kita dengar lepas ni apakah doa naik kenderaan. Okey anak-anak semua, kali ini kita belajar pula apakah doa naik kenderaan untuk memastikan yang kita selamat dan kita sampai dengan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarribin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sedap doa tersebut ya. Doa naik kenderaan. Jadi apakah maksud yang terkandung dalam doa tersebut? Jadi kalau kita tengok antara yang terkandung dalam doa tersebut, bila kita sebut Maha Suci Allah tu buat apa? Maha Suci Allah tu yang menundukkan kenderaan, yang mempermudahkan untuk kita naik kenderaan tersebut. Dan kita tahu kita tak ada kuasa apa-apa pun, tetapi Allah yang Maha berkuasa di atas segala-galanya. Dan kita tengok dalam ayat tersebut juga membawa maksud bahawa sesungguhnya kepada Allah lah juga yang akan kita kembali. Jadi di situ kita tengok bila kita naik kenderaan sangat penting untuk kita dapat keselamatan, kita dapat perlindungan dan juga kita mendapat keberkatan dalam perjalanan kita. Jadi sebab itulah kita kena amalkan baca doa tak semestinya nak balik kampung. Setiap kali naik kenderaan kita kena baca doa tersebut. Baiklah, sekarang ni kita boleh sama-sama bincang, sama-sama tengok balik kalau ada apa-apa soalan nak tanya supaya kita akan jadi lebih faham dan supaya nanti kita akan lebih berkesanlah bila kita baca doa tersebut kan. Kita baca doa apa tadi? Doa naik kenderaan. Ada apa-apa soalan? Ustazah, kenapa sebelum naik kenderaan you kena baca doa? Kenapa sebelum naik kenderaan kita kena baca doa? Kalau kita tengok sekarang ni kan, kalau tengok berita-berita kan, Masya Allah, banyaknya berlaku kemalangan-kemalangan kan. Dan kita tahu semua perkara yang berlaku adalah di bawah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah setiap kali bila kita nak naik kenderaan, kita kena baca doa supaya kita mendapat perlindungan, supaya Allah pelihara kita. Dan satu lagi kita kena ingat bahawa Allah itu Maha berkuasa di atas segala-galanya. Jadi apa saja yang kita nak buat, kita mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azah, boleh ke kita baca doa ini naik kereta atau naik bas? Okey, doa tadi. Boleh ke nak baca untuk naik kereta ke naik bas? Mikdad datang sini tadi naik apa? Naik kereta. Naik kereta. Doa tadi kan Mikdad, kita nak naik apa pun boleh. Naik kereta ke, naik motor ke, naik basikal ke, naik apa lagi? Naik kapal terbang ke, helikopter ke, apa-apa sahaja kenderaan, kita baca doa tersebut, mudah-mudahan Allah memberi perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan kita akan selamat sampai ke tempat destinasi yang kita nak tuju. Seronoknya balik kampung. Kan best kalau kita dah tahu doa naik kenderaan ni. Ya, best kan? Nak balik kampung ni. Anak-anak semua nak balik kampung ni, nak balik kampung kat mana ni? Perak. Balik Perak. Kita nak balik mana? Perak.
Perak. Perak juga, sama. Saya nak balik mana? Cuba teka saya nak balik mana. Kedah. Saya balik Terengganu, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita balik kampung nanti. Jangan lupa baca doa. Alhamdulillah, kita telah sampai ke akhir episod pada kali ini. Jadi sama-samalah kita mengamalkan membaca doa tersebut setiap kali kita menaiki kenderaan. Tak kiralah apa jenis kenderaan, tak kiralah jauh ataupun dekat. Semoga dengan amalan doa tersebut kita mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat keberkatan dalam perjalanan kita dan kita terpelihara sehingga kita sampai ke destinasi kita. Jadi sekali lagi untuk kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Restu di atas tajaan lokasi. Sebelum berakhir, kita tengok ada apa-apa lagi ke pesanan daripada Fisha? Balik kampung nanti hati-hati tau, jangan lupa baca doa. Bye. Bye.